ini memerlukan, maka sebenarnya daripada sudut keutamaan kita ini melangkaui daripada keutamaan. Tu kita kena ingat tu. Ini menceritakan, memperbahaskan soal keutamaan dalam sesuatu amalan. Maka kemudian perkara yang kedua pula, ni ada hikmahnya tuan-tuan. Saya tidak melihat suatu perkara itu sebagai inilah, tapi kita melihat kepada hikmah. Maka mungkin sebahagian orang melihat amalan, adakah amalan itu semua sekali yang boleh meningkatkan? Sebab kita kena ingat, kenapa kita nak buat suatu amalan? Kenapa kita nak buat suatu amalan? Bagi orang awam mungkin melihat bahawa ia sekadar dosa dan pahala. Mungkin sekadar dosa dan pahala. Tetapi jangan kita lupa tuan-tuan, dosa dan pahala itu adalah sebenarnya suatu nilai yang Allah bagi di atas bagaimana kita ini mengenal Allah Azza wa Jalla, bagaimana hati kita ini ketika melaksanakan amalan tersebut. Amalan tersebut. Maka atas sebab yang demikian, maka amalan itu ada dua. Amalan itu kita sebut ada dua. Yang kita katakan menuntut ilmu, yang kita kata menyempurnakan iman. Menyempurnakan iman. Ini berbalik kepada apa yang daripada sudut ilmiahnya. Dalam menyempurnakan iman tuan-tuan, menyempurnakan keyakinan kita, antara melakukan perbuatan, apa-apa saja bentuk perbuatan, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dengan menuntut ilmu, mana dulu yang akan menambahkan lagi keyakinan dan pengetahuan kita? Tentulah menuntut ilmu. Kerana itu juga kalau tuan-tuan melihat kepada kitab-kitab muktabar, antara sembahyang sunat dengan ketika mana orang dah ada buat kuliah, sebagai contoh, buat kuliah, maka ada sebahagian ulama mengharuskan meletakkan engkau duduk saja terus dalam majlis ilmu dengan tidak melaksanakan solat sunat, kecuali solat sunat tahiyatul masjid. Kerana solat sunat tahiyatul masjid itu adalah perkara sunat yang ada atharnya, yang ada hadisnya, yang ada perintah secara khususiahnya, secara khusus. Ini sebagai contoh. Jadi kita ini duduk di dalam majlis kuliah. Jadi saya terangkan perkara ini sebab apa? Ada baca, dengar macam-macam. Kita ada baca, kita tahu sifat-sifat Allah yang sempurna, Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang Maha Berkuasa ni semua sekali, apa semua sekali ni. Maka ulama menyebut bahawa di dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran, apabila disebut perkara-perkara di dalam Al-Quran, sebahagian daripada perkara yang Allah sebutkan itu dipanggil sebagai sifat khabariyah. Sifat khabariyah. Sifat khabariyah ni apa? Sifat berkenaan dengan perbuatan dia. Dia bagi makan, dia bagi minum, dia bagi senang, dia bagi kaya, dia bagi susah, dia bagi kuat, dia bagi lemah, dia bagi menang, dia bagi kalah. Macam-macam lah. Jadi semua sekali sifat khabariyah ini secara umumnya adalah sesuatu yang ada lawan dia. Kalau mati, dia ada menghidupkan. Kalau sihat, dia ada menyakitkan. Kalau dia ada kaya, dia ada memiskinkan. Dia biasanya begitu. Apa sahaja perbuatan dalam dunia ini yang ada lawan, ulama sebut ini sebagai sifat khabar. Jadi begitu apa saja ini saya terangkan secara umum. Kita tak payah pakai kitab. Ini kita ambil daripada kefahaman tuan-tuan, yang ambil daripada yang pokok-pokok je. Pokok-pokok. Okay, pokok-pokok. Maka kalau yang ada lawan ni, dia boleh begini dan dia boleh begini, ini dipanggil sebagai, sebahagian ulama mengatakan ini adalah sebagai sifat khabariyah. Sifat khabariyah. Maksudnya dia apa? So sifat khabariyah ini sebenarnya adalah sifat-sifat yang kalau dalam perbahasan ilmu tauhid dipanggil sifatul zat, nama bagi sifat wajib. Kerana zat Allah Azza wa Jalla itu adalah bukan berupa, boleh dirupa bentukkan sebagaimana dirupa bentukkan makhluk. Sekali lagi saya ulang, zat Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang tidak boleh difahami, dibayangi, difikirkan sebagaimana zat makhluk. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak dapat pegang air ni, tapi tuan-tuan tahu rupa bentuk air. Paling tidak, walaupun kita ni tak dapat tengok udara ni ada angin kan,
ada angin kan, walaupun kita tak dapat pegang angin ni, tapi tetap zat angin itu adalah sesuatu yang terbayang di kepala kita. Bertiup, rasa angin, kita tahu ketika itu adalah zat anginnya. Faham kan? Walaupun sesuatu itu tidak dapat berupa bentuk. Dan kita kena ingat, bukan semua zat itu ada rupa bentuk, ada fizikal dia. Bukan. Makhluk tu pun ada yang tidak berupa fizikal dia. Ni jin, ada tak dalam kalangan ni? Dalam masjid ni dan surau ni? Ada je kita yang tak nampak. Kot duduk ujung tu ke, celah mana ke, sebelah kita ke, duduk ujung kaki, duduk atas kepala ke, bukan kita nampak. Ada tak? Ada sahaja. Jadi tidak semua makhluk itu boleh dirupakan zatnya. Sebahagiannya kita nampak, sebahagiannya tidak. Maka dalam atas sebab demikian, maka ulama melihat kalau zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang tidak boleh dicapai, tidak boleh dijangkau, tidak boleh dirasakan kewujudannya oleh panca indera manusia, maka ditakuti manusia ini akan merupa bentukkan Tuhannya. Sebagaimana sebahagian agama dalam dunia ini, apabila terlalu berkehendak kepada Tuhannya, maka dirupa bentukkan Tuhannya. Ini sebagai contoh, kan? Dia nak berkehendak sangat nak Tuhan tu mesti. Sebab dalam dunia ni ada orang yang mengatakan etis. Contoh etis, ada, kalau kita dengar perkataan etis tu orang yang tak mengakui langsung Tuhan. Ada satu lagi istilah yang disebutkan sebagai agnostik. Agnostik ni dia ini mengatakan bahawa Tuhan tu nak kata pun ada pun tidak, nak kata tak